guys. Oke guys, nah ini adalah cara untuk buang kulit daripada buah nangka. Nanti kita akan masak dia lah. Nah, ini cara nak buang. Kalau tak nak tangan terkotor, kena getah dia. Nah, cucuk lah kat situ, guna kayu ke guna apa pun. Nah, jadi kan tangan tak kena lah kan. Tangan kau. Banyak pocong telah dibalut. Yang saya tak boleh nak panjat ke atas tu, saya tak boleh nak balut dah. Jadi kita buat sayur. Kita akan buang kulit. Ini kulit dia. Memang bergetah lah ni. Kalau kena tangan, jenuh nak buang. Guna apa untuk buang dia? Guna minyak. Kena guna minyak masak untuk buang getah itu kalau kena tangan. Tajam pisau berasah kan. Memang ini saya bikin potong buang perut babi tadi. Nampak pisau. Pisau untuk bedah siasat dia pakai. Oke, selesai. Nanti kita akan potong dia kecil-kecil. Kita jadikan dia sayur. Inilah pokok dia. Pokok nangka. Pokok nangka, tengok sebiji yang. Okay, kita belah dulu, kita tengok ada tak? Boleh. Boleh diguna tak? Boleh dimakan ke tak? Boleh lagi. Kita buat di rumah lah. Boleh, okey tu. Cuba kau buang-buang sikit yang busuk-busuk.